Sebelum tengok video ni, jangan lupa subscribe ya. Perubahan masa depan bermula hari ini. Hari ini saya tersentuh dengan cerita Paramiswara dalam ceramah saudara Rafizi Ramli di Jelajah Terak Kancil di Sungai Udang, Melaka semalam. Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, follow saya, komen, like dan yang paling penting, repost video ni. Dalam video hari ini, saya nak bagi tahu kenapa saya buat video macam ni. Saya bukan buat video kerana saya yakin Parti Bersama sudah besar. Saya buat video kerana saya percaya suatu hari nanti Parti Bersama akan menjadi besar. Saya buat video hampir setiap hari, bukan sebab saya dibayar. Saya buat sebab saya percaya pada suatu perkara. Saya percaya Parti Bersama boleh pergi jauh. Mungkin hari ini ramai belum percaya. Mungkin ada yang kata parti ini masih kecil. Ada juga kawan-kawan yang sindir. Mungkin ada yang tanya, betul ke boleh jadi kerajaan? Saya pun tak tahu bila ia akan berlaku. Tapi saya percaya, perubahan besar tak pernah bermula dengan sebuah parti yang besar. Ia bermula dengan orang yang sanggup percaya ketika orang lain belum percaya. Sebab tu saya buat video. Saya nak bantu orang kenal Parti Bersama. Saya nak terangkan apa yang diperjuangkan. Saya nak sebarkan idea-idea yang mungkin orang belum pernah dengar. Kalau suatu hari nanti Parti Bersama benar-benar berjaya menjadi kerajaan, saya nak tengok semula semua video-video yang saya buat hari ini. Saya nak kata pada diri sendiri, aku ada ketika semuanya masih bermula. Anak cucu saya pasti bangga bila melihat video-video saya nanti. Bukan sebab saya nak jadi terkenal, bukan sebab saya nak nama, tetapi sebab saya nak jadi sebahagian daripada sejarah. Kalau perjuangan ini mengambil masa 5 tahun, 10 tahun atau lebih, tak apa, saya sanggup tunggu. Sebab sejarah bukan hanya ditulis oleh orang yang berada di atas pentas. Kadang-kadang sejarah bermula oleh orang biasa yang memilih untuk terus percaya, terus bekerja dan terus menyumbang. Mungkin satu hari nanti video ni akan menjadi bukti. Bukti bahawa sebelum Parti Bersama menjadi besar, ada juga orang yang percaya ketika Parti Bersama masih kecil. Saya tahu, ada orang tengok video saya ni. Ada juga yang tak tengok. Ada yang sokong. Ada juga yang kritik. Semua tu tak mengapa. Saya buat kerana saya percaya Parti Bersama boleh menang. Saya juga percaya kalau kita mahu melihat sesuatu berubah, kita tak boleh hanya tunggu perubahan itu berlaku. Kita kena ambil bahagian. Mungkin sumbangan saya ni kecil, tetapi kalau ribuan orang melakukan perkara yang sama, perkara kecil boleh menjadi satu gerakan besar. Sebenarnya, video-video saya adalah sebahagian daripada cerita besar. Hari ini mungkin semua sebuah video, esok mungkin cuma sebuah kenangan. Tapi siapa tahu, beberapa tahun dari sekarang, video-video saya mungkin menjadi bukti bahawa pernah ada sekumpulan manusia yang percaya sebelum orang lain percaya. Saya mahu jadi salah seorang daripada mereka. Saya percaya masih ramai yang sama macam saya yang nak jadi sebahagian dari sejarah perubahan politik negara. Jom, sertai Parti Bersama. Scan QR code yang saya tunjuk ni supaya satu hari nanti kita boleh cakap, aku ada masa sejarah ini bermula. Akhir sekali, mungkin video saya ni tak penting bagi semua orang. Tapi bagi saya, ianya adalah cerita sebuah perjalanan, sebuah perjuangan, sebuah harapan dan cerita tentang orang-orang yang memilih untuk percaya. Saya tak tahu bila sejarah itu akan berlaku. Tapi saya mahu ada ketika ia bermula. Kepercayaan tanpa tindakan hanya impian. Semoga jumpa di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.